Tapi you bangun pagi kan, you bangun pagi hari ni nak pergi meeting. So your brain dah siap-siap tahu, oh kita perlukan cortisol banyak ni. Tapi apa yang body you boleh provide, this level je. So tapi brain you cakap, kena banyak ni. Dia cakap, oh tak apalah, aku penat lah. Banyak ni je you boleh produce. So your brain akan cakap, oh kita tak cukup cortisol ni, macam mana nak pergi meeting. So kalau you google, what is cortisol? Cortisol is a glucocorticosteroid dalam badan. Gluko tu gula. So your brain akan cakap, oh mana aku nak cari cortisol ni. Bila dia nampak gula, oh ada cortisol. Untuk aku pergi meeting sekejap lagi. Sebab itulah you craving. Craving tu wujud. Okay. So vitamin C ni membantu orang-orang yang mempunyai masalah kita panggil adrenal fatigue. Adrenal tu dia dah penat. Vitamin B complex. Dia banyak lah dalam tu. Dia ada B1, B2, B3 kan semua. Tapi dia penting lah nak terangkan tentang kaitan dia dengan methylation cycle dalam badan, homocysteine, B, C, D, vitamin D.